والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, nota tu hanya 70 lebih aja. Jadi nanti photostat sendirilah. Dia akan habis dalam 2 kali kuliah. Jadi kuliah pertama ni tak habis. Dia akan sambung ke kuliah yang kedua bulan depan. Jadi yang tak dapat minta apa, dengar saya ajar aja. Yang rekodnya nanti tolong buatkan bagi-bagi semua sekali. Ini tajuk yang paling mahal sekali lah. Apabila habisnya bulan Ramadan, habisnya Syawal, inilah tajuk yang paling mahal yang saya boleh bagi pada tuan-tuan semua, insya-Allah. Tajuknya ruh. Kita main tajuk ruh dah sekarang ni. Tajuknya ialah, adakah ruh orang yang sudah mati mendapat faedah dari kerja buat orang yang ada di dunia ni? Itu dia ya. Kita ambil, bila kita berpindah ke alam baqa, ke alam kubur, apakah benda kita jadi alam ruh ni, apakah benda yang ada guna dengan kita? Dalam bahasa huraian, bila mati seseorang itu, maka ramai-ramai orang ikut dia ke kubur, ke pengkebumian itu. Setelah balik semua sekali, apakah bendanya yang akan masuk sama-sama dalam huraiannya, tidur dengan dia dalam kubur tu. Itu dia ya. Tuan-tuan pegang je nota, tak payah baca. Bila saya kata baca, baru baca. Pegang aja. Jadi setelah saya baca di muka depan ni, dia punya kesimpulannya begini. Ada 2 lorong, 2 jalan, 2 lebuh raya. Ia akan terus sampai ke dalam kubur kita apabila kita mati. Hak lain semua tertutup. Satu daripada lorong itu ialah apa yang kita buat sendiri. Maknanya, apa yang kita buat sendiri di dunia ni, dia akan jadi lebuh raya sampai terus pada kita. Di mana? Dalam kubur. Hak kita buat sendiri waktu kita hidup. Ini lorong ni Tuhan buka. Masuk terus dalam kubur kita. Dia boleh tolong kita di sana, melapangkan kita, atau menjahanamkan kita dalam sana pun boleh. Pilihlah mana satu anda. Perbuatan kita sendiri. Boleh, Tuan-tuan boleh buat, puan-puan boleh buat, saya pun boleh buat. Lebuh raya yang ini. Baik. Yang kedua, yang akan masuk juga tolong kita, ialah perbuatan kawan-kawan kita yang dia tujukan untuk kita setelah kita dalam kubur, pun sampai juga dengan kita. Itu dia ya. Jadi dalam permasalahan 16 ini, 2 tu yang dihurai dalam huraian pertama, dalam helaian pertama. Pertama dikata suatu kebaktian yang ditinggalkan oleh si mayit pada masa hidupnya. Pada masa hayatnya dia buat sesuatu, dia tinggal. Yang kedua, doa kaum muslimin kepadanya, yakni kita semua kepada dia. Dua-dua ni akan masuk ke dalam kubur dia. Tolong dia. Jadi tuan-tuan, bagi mereka yang kata tak sampai tu, inilah dalilnya. Tolong beritahu pada mereka. Kadang-kadang orang panggil dia Wahabi. Orang Wahabi ni dia kata tak sampai. Untuk tak sampai tu, tolong beri nota ni pada dia. Jangan gaduh. Sebab dia pada hujah juga. Berhujah ni tak ada guna. Bagi dia nota, ikut dia lah. Ya. Maka terus kita pergi ke muka surat yang kedua. Kita yang mengajar orang pandai dah ni beginilah. Itu guru perangan kerjanya. Muka surat yang seterusnya 240 berapa tak tahulah. 240, Masya Allah, 241. Sekarang saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan saya sendiri tentang lorong yang pertama tadi. Kerja buat yang pertama yang kita buat sendiri, kemudian kita tinggalkan dunia. Hak ni dalam hadisnya ni dia. Jadi sekarang barulah tuan-tuan kena tengok hadis tu. Ni dah sampai masa nak kena baca. Bagi yang ada nota. Kalau tak ada nota, selamatlah dia, tak kena baca. Ni kena ikut. Saya baca, lepas tu ikut.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Okey. Hal ni saya tak payah hurai, tak payah terjemah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang mengaji atas surau ni mungkin dah 88 kali dah dengar hadis ni. Terus kita pergi hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili aw nahran akrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Bagus. Bacaan yang cantik. Tuan-tuan sekalian, artinya apa dia? Saya baca yang nombor 2. Nombor 1 tu boleh baca sendiri. Nombor 2 tu, innama yalhaqul mu'mina, hanya ia akan menurut seorang mukmin dari amalannya dan kebaktiannya sesudah mati. Ia akan turut dia daripada amalan dia sesudah dia mati. Yang mengikut dia dari amalan dia. 1, ilmu yang diajarkannya. Hak ni, ilmu yang kita ajar ni, dia akan ikut sekali dengan kita masuk dalam kubur. Maknanya dia masuk bercorak pahala untuk menolong kita. Ilmu yang kita ajar. Hak ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh ajar orang, boleh buat. Puan-puan boleh buat. Saya pun boleh buat. Hak ni. Sebab tu dia kata tadi, hak kita buat sendiri. Jadi semua yang ada depan saya ni ada ilmu. Tidak mesti ilmu agama. Ilmu yang berguna pada masyarakat. Ilmu apa saja. Ilmu politik, ilmu Fatihah, ilmu solodit, ilmu masak-masak, ilmu cara nak tegangkan kulit muka orang perempuan. Itu semua ilmu berguna. Ajalah. Tujuannya baik ya, untuk jaga hati suami. Boleh, silakan. Ilmu apa aja? Ilmu pertanian, nak buat baju kampus ke baju kompas ke baju apa, hentam. Semuanya ilmu berguna. Hak tak bolehnya ialah ustaz ada ilmu, orang ada ilmu, tapi duk peram ilmu dia tu macam perang tapai. Tak ajar tak apa, dia ajar, dia jaga dia saja, anak bini dia saja. Ini jaga. Dia akan ikut juga dalam kubur. Nanti dia akan belasah dia dalam kubur. Ini baik ya. Ada ilmu sekadar yang kita mampu, kita ajarlah ya. Jadi hak ni semua orang kena buat. Ustaz, ustazah terutamanya. Pencen tu pencen lah.
Pencen pun pencen, tapi mengajar pun kena mengajar, ya. Ilmu tu ni sebab perbekalan. Kadang saya pencen dah tak boleh mengajar, tapi direct selling boleh buat. Jual bergo tu, jual bergo ni boleh belaka. Bab mengajar tak boleh, pencen dah tak cekak, tak larat dah. Kalau buat jual beli, seremban pergi lagi. Jangan ingat Tuhan tak tahu, ya. Tuhan tahu. Boleh kat dua kiri kanan. Sekadar yang mampu. Kalau tak mampu nak macam mana? Okay, baik. Satu. Yang kedua, hajaran. Yang ketiga, saya tak ada ilmu apa nak ajar Ustaz. Amboi. Kalau awak terasa awak tak ada ilmu, inilah tempatnya menambah ilmu. Ni. Orang buat program surau, program masjid. Menghidupkan masjid. Menghidupkan surau dengan mengaji, mengajar. Dia tak datang. Bila kita rasa kita tak ada ilmu, maka kita datang mengaji. Bila datang mengaji, dapat satu nota. Maka, simpan baik-baik nota ni. Sampai masa mana-mana pergi bawa dia. Orang suruh mengajar, kak, bukan nota ni. Saya mengaji satu ni. Dia nak ajar ni je lah. Ajar. Tak ada masalah. Saya tak ada ilmu. Mengajilah. Baik, ya. Satu. Yang kedua, ilmu yang diajarkannya, yang disebarkannya. Yang kedua, yang ada guna dengan dia, hak dia tinggalkan, hak dia buat sendiri, yakni anak soleh yang ditinggalkan. Serupa atas tadi. Macam mana Ustaz? Anak soleh tu dia yang buat. Buat macam mana? Dididiknya anak dia supaya jadi anak yang baik. Budak tu lahir ke dunia pun tak usaha dia dengan isteri dia. Lahirlah seorang baby ataupun 14 orang anak. Anak tu dia ajar pula jadi anak yang soleh. Ini usaha dia. Maka anak yang ditinggalkan yang soleh ini berdoa untuk dia, beramal untuk doa untuk dia, ya. Maka hak ni amal anak dia dari usaha dia mendidik anak dia jadi anak yang baik ini akan sampai terus dengan dia dalam kubur dan menolong dia di sana. Okey. Saya dah cerita pada tuan-tuan beberapa kali, di kali yang seterusnya, seorang anak perempuan yang solihah, dia kematian ibunya. Maka dia tiap-tiap malam baca Quran dan berdoa untuk maknya yang dah meninggal. Jadi satu malam lepas dia baca Quran, dia berdoa pada mak dia. Maka dia bermimpi. Mimpinya mak dia dalam kubur tu, dalam keadaan sebuah bilik yang sangat besar, dengan dilingkungi oleh setiap segala kemewahan sebagaimana dalam istana. Ya. Dengan makanan yang cukup, dayang-dayang cukup. Dia berpeluang tanya pada mak dia, yang anak soleh ya. Dia kata, ibu, macam mana keadaan ibu di sini setelah mati ni? Maka mak dia kata, tengoklah wahai anakku, walaupun mati itu satu benda yang sangat sukar untuk dihadapi oleh manusia, tapi mak di sini alhamdulillah dalam keadaan sangat selesa. Tengoklah. Unzuri ya binati. Tengoklah wahai anak perempuanku. Maka dia tanya mak dia, wahai ibu, kalau beginilah keadaan ibu, perlukah saya baca doa lagi, berdoa, buat amal, doa untuk ibu, baca Quran segala macam? Mak dia kata, sebagai seorang ibu kepada anaknya, dia tetap mengharapkan apa? Amal bakti doa anak kepadanya. Ibu tetap menunggu di sini. Dia kata, aku pun sedar dari tidurku, dan mulai saat itu aku tidak pernah lupa untuk membaca Quran, berdoa untuk ibuku hingga ke akhir hayatku. Apa maknanya tu? Anak yang soleh yang ditinggalkan. Bab anak soleh ni lah saya nak pesan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita duduk dalam negara yang sedang membangun One Malaysia. Jadi negara yang sedang membangun ini, One Malaysia, One Quran and One Hadis. Jangan One Malaysia, Quran tak tahu ke mana, Hadis tak tahu ke mana. Itu jadi 17 Malaysia. Luar tajuk, dalam tajuknya ialah, saya tahu bila luar saya boleh tarik balik. Hak dalam tajuknya ialah, kita dalam masyarakat sekarang, kadang-kadang kita tak bangga sangat kalau anak kita tu kuat beramal, kita tak bangga sangat. Setengah orang, bukan tuan-tuan, bukan perempuan.
Setengah orang yang dia banggakan ialah tentang gaji banyak mana anak dia. Belajar di universiti berapa bintang anak dia. Itu yang dia rasa bangga sangat. Anak belajar di mana? Monash University, Australia. Sebut sengit pada. Kos apa medik? Alamak. Tak apa. Allah, doktor tak cukup sekarang ni. Pahala besar tu. Dia tukang berubat ustaz sakit. Ustaz sakit gigi, doktor gigi tukang berubat. Boleh ceramah balik. Besar pahala. Tapi yang kita nak ialah Monash yang boleh read the Holy Quran very well. Kita nak macam tu. Dia boleh baca khutbah dengan baik. Boleh beri tazkirah dengan baik. Boleh pakai menutup aurat. Ingat pada akhirat dengan baik. Itu yang kita nak. Kalau beri salam petela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ini? Saya ada orang macam tu. Tapi saya taklah tunjuk nombor. Tu kasar sangat. Tapi salam pun lebih pelek pada Barack Obama. Bila dia boleh salam. Kita tak bangga lah macam tu. Ya? Jadi tuan-tuan sekalian. Dalam One Malaysia ni. Kita akan wujudkan. Siapa? Entah. Doktor yang boleh baca khutbah. Yang boleh jadi hafiz. Jadi tu imam semayang dengan baik. Kita nak macam tu. Kita doakan semoga berjaya. Baik. Anak yang soleh. Kesimpulan di situ. Anak yang mengerjakan segala suruhan Allah. Meninggalkan segala larangan Allah. Itulah dia anak yang soleh. It's very easy. Very simple. Tak ada masalah. Awak buatlah dia fakulti apa? Fakulti bancuh, kait lembu sekalipun. Kalau dia buat semua benda Tuhan suruh, semua benda Tuhan langgar ditinggalkan, anak yang saleh. Berdoa untuk kita. Okey, tuan-tuan sekalian. Ini, tuan-tuan boleh buat, puan-puan boleh buat, saya pun boleh buat. Ada anak, didiklah anak supaya dia saleh. Ni, yang anak yang kecil-kecil semua ni. Boleh lagi. Sebab tu waktu mendidik ni, waktu kecil-kecil setelah dia besar, sebab tu kita ni bila anak laki-laki besar ini, anak perempuan yang besar ni, awal-awal lagi kita ajar dia supaya benci pakaian yang nampak tubuh. Walaupun dia tak tahu apa. Bila dia pergi kat kedai, kat supermarket, bila dia masuk dekat butik-butik ke berapa dia, bila dia pegang pakaian yang nampak pendek, kita rasa gitu, "Dek, jangan pegang ini. Najis." Najis ke buaya najis. Tak boleh. Biar dia tengok benda macam tu terus muntah. Bila dari kecil kita ajar begitu, besar dia tak akan jadi itulah. Ajar dia. Dia tengok benda macam tu terus termuntah dia di situ. Takkanlah sampai begitu. Tak maknanya ajar dia benci benda-benda macam tu. Macam benci najis dadah. Benci najis arak. Benci najis rokok. Ajar dia. Najis rokok ustaz. Tok Guru saya kata najis. Habis di situ. Kita pergi lagi perlahan ya tuan-tuan. Kemudian au mushafan warrathu. Nombor satu tadi supaya tidak, sebab saya hurai terlalu luas tu, satu ilmu yang diajar, kedua anak soleh laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan, yang ketiga ni ikut dia sama ke dalam kubur. Au mushafan warrathu. Ataupun waktu hidup dia mewariskan, mempesakakan Quran. Mashaf. Macam mana maksudnya? Maksudnya ialah dalam hidup dia ni huraian dia luas. Satu pada huraian dia dalam hidup dia pernah meletakkan 30 buah Quran ke di masjid Kemboja ataupun satu pun tak apa. Di masjid Kemboja ke mana kan dulu ada kan kita dari Kemboja sana dia minta kita bawa Quran, dia nak Quran sebuah seorang. Kita pun warasa Quran tu kita perwaris, kita letak Quran tu kita wakafkan maknanya ya. Tu pahala tu dia akan sampai pada kita dalam kubur. Baik. Satu huraian. Huraian kedua, orang yang dalam hidup dia perwariskan pada orang ramai segala ilmu tentang Quran. Apa dia? Ajar orang baca Quran. Dia ada kelas Quran, ajar dengan baik ilmu baca Quran. Daripada orang kampung tu buta kayu Quran, dia ajar dia boleh baca Quran dengan baik. Boleh jadi tu imam atau warasa, dia perwariskan. Ataupun diajarkan ilmu Quran lain.
ilmu mentafsir Quran, memahami Quran, menghidupkan Quran segala macam, dia tinggalkan. Okey, khusus bagi ilmu Quran saja, maka orang ni pahala ini supaya ilmu yang beri nama manfaat tadilah, tapi ini dia khususkan pada Quran. Maknanya tentang Quran ni mengajar, mempelajari dan mengajar Quran ini satu benda yang sangat tinggi nilainya di sisi agama. Sebaik-baik manusia itu ialah siapa yang mengajar Quran dan belajar Quran. Itu dia. Sebab tu kita bila orang ada kelas tahsinul Quran, memperelokkan baca Quran, kita datanglah. Dengar dia elok. Quran ni dia ada keistimewaan dia sendiri. Semangat macam mana pun bila sampai bab baca Quran kena baca dengan baik. Itu dia ya. Dia ada lagu dia sendiri. Tak boleh bawa dengan lagu lain, tak boleh. Dia kena lagu dia sendiri Quran. Jadi tu tuan-tuan, apa saja yang ada hubungan dengan Quran yang kita tinggalkan pada orang ramai, maka dia akan datang kepada kita dalam kubur bersama kita untuk memberi kebaikan, kesenangan, tolong kita dalam kubur. Ya? Tuan-tuan sekalian, dengan orang mengajar Quran ni, saya selalu pesan jangan kedekut sangat. Ya? Yang kedekut sangat bila budak-budak hafiz Quran datang, beri jadi tu imam dengan kita, hafal Quran segala macam, maka jangan dikira sangat. Dalam kita nak beri hadiah pada dia, sagu hati pada dia, orang yang mengajar bab-bab Quran ni, maknanya jangan kita berkira sangat. Ada orang sangat berkira, tahu saya nak sebut, saya sebut je lah. Pelik bila hari ni dia berkira sangat. Ya, tak apalah. Tuan-tuan di sini tak berkira, saya tahu. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah ya. Tuan-tuan tak berkira. Jangan berkira tentang Quran ini. Kalau tuan-tuan tumpuh kerajaan pun, tuan-tuan menubuh kerajaan untuk nak beri kerja pada orang Quran ni. Tak sedok kira lah SPM ada berapa. Kredit kau tidak bahasa orang putih. La ilaha illallah. Bahasa orang putih berapa dia nak mengaji Quran? Kredit kau dok matematik, dia nak kira berapa ayat dah tulis dah. Nak kredit matematik ni kalau ada orang nak jual orang pisang, dia nak kira 10 keping tu berapa riyal bayarnya. Puak ni kena kredit matematik. Puak Quran ni bila temu dia ke, awak hafal Quran? Ya, hafal Quran. Baca. Kita okey. Ustaz baca dulu kamu. Auzubillahi. Awak nak baca lagu apa? Saya nak baca lagu Masjid Madinah. Auzubillahi minasy. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat saya baca tadi. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Sambung. Dia sambung boleh. Okey, cuba baca lagu Nahwan satu, lagu Bayati satu, lagu apa terus. Okey, tanya sikit hukum gini-gini. Suara ada? Okey, terus. Awak nak gaji berapa? Saya tak tahulah gaji awak ikut tuan dah. Tapi awak ni kepiah jubah tak apa-apa mahalnya. 500 boleh. Terus letak gitu aja. Kita agak-agak lah dia orang Quran segala macam, semua dah cukup. Okey, nak letak gaji, buat satu skim khas. JPA kena buat. Untuk apa Quran ni tak payah ada CJ apa. Jadi dia ada suara tidak gila, okey, jalan. Berkira sangat. Kalau apa juga jadi Tok Bilal Quran, maknanya jangan berkira sangat. Barulah Wan Malaysia. Baik, habis. Luar tajuk tu tak? Dalam tajuk ya. Mashafa warasahu. Apa yang kena dalam Quran? Yang keempat, au masjidan banahu. Hak ada pahala sama-sama dia dalam kubur, ialah kalau seperti dia hidup, dia pernah buat masjid. Apa makna buat masjid? Tuan-tuan kaya. Duit terkumpul 24 juta, tuan-tuan. Maka buat rumah 2 juta, buat masjid 2 juta, beres. Termasuk dalam hadis ni. Yakni au masjidan banahu, buat masjid. Pahala dia akan tolong dia dalam kubur. Jangan kita buat rumah sampai berpuluh-puluh juta lah. Kita nak naik kuda ke dalam rumah kita sampai 20. Luas kawasan tu naik kuda. Kau ada latihan perang pula rumah kita malam. Allah. Bagi orang yang kaya-kaya, yang ada juta-juta, saya nak beritahu.
Banyak budak-budak yang belajar di universiti itu tak cukup makan. Hujung-hujung bulan kadang mereka makan nasi putih dengan ikan masin saja. Air putih begini. Kalau awak nak syurga pergi tolong dia. Padahal rumah ada tu pun sakit pinggang dan nak menyapu. Maknanya ustaz pelik. Apa yang ustaz ada? Buatlah tak ada. Ustaz pun besar rumah 4 bilik. Tangga 15. Anak tangga. Anak tangga tu 15. 4 bulan sekali tak naik. Ustaz. Tu dia ya. Sebab apa 15 anak tangga sakit lutut. Tak naik. Tu dia. Padahal ustaz. Ni saya nasihat pada kumpulan-kumpulan saya. Ya. Kroni-kroni saya. Bapak ustaz. Tak payahlah besar sangat. Awak tu ustaz. Habis. Masjidan buat masjidnya. Baik. Ustaz. Kami ni manalah mampu nak buat masjid. Part of the masjid. Jadi kita boleh buat masjid harganya 2 juta. Kita beri RM20. Okey, no problem. Itu termasuk dalam buat masjid. Juga begitu juga surau. Ni saya tak payah ajar. Tuan-tuan tiap-tiap hari Ahad kalau kita ceramah wanita tu, tong ni nak sama ramai dengan wanita juga. Tong derma. Bodoh-bodoh depan ni. Nak sama ramai dengan orang mendengar. Tahulah ini nak buat mak tafiz itu masjid itu surau sini segala macam. Kita macam main congkak pula. Tak derma. Tak derma. Tak mengapa, asalkan ikhlas. Cuma saya nak umumkan malam ni, bersedia. Di taman saya seksyen 8 tu, sebelah Surada tu nak pergi Lakat Habim tu, Jaiz dah benar dah buat surau. Jadi surau saya tu sekarang ni kita tengah nak pacak tiang. Terpacak aja tiang, maka saya pun akan berjalan 7 petala langit, 7 petala bumi untuk nak kutip derma, nak siapkan surau saya tu. Hari saya nak kutip derma kuliah wanita tu, derma-derma lain minta KIV dulu. Ini tok guru besar punya tu dari langit punya minta derma hari ni. Maknanya ya. Nanti saya ada lebih kurang 77 kuliah. Kalau 1 bagi 10,000, sampai dalam tanah boleh buat surau tu. Maknanya salah satu surau, 1 kuliah bagi 1,000, 77,000 boleh. Sebulan, 2 bulan round saja siap sebuah surau. Buku surau tu insya-Allah Tok Uni Adif kita akan panggil ceramah. Hasan Ali moderator. Pak Rahman baca doa. Doa ya tuan-tuan ya. Masjidan banahu. Orang macam Tasri Azman tu kan, pengurusi bank apa tu, dia ni boleh lah nak buat masjid. Pitih banyak. Baik. Dalam bahasa berkurang, hak ni lah nak beritahu bahawa orang Islam kena kerja kuat supaya jadi kaya. Ni lah bendanya. Mashaf yang nak diwakafkan tu kena ada duit. Anak soleh yang nak jadikan soleh tu kena pakai duit mendidik anak. Nak jadi orang berilmu untuk sebar ilmu kena pakai duit. Pakai liu saja tak jalan. Sekarang buat masjid pakai duit. Maknanya orang Islam seboleh-bolehnya berusaha berhempas pula supaya jadi kaya. Kalau semua orang seksyen 8 saya terkaya semua sekali, tak sampai pada tuan-tuan derma tu. Kami kira 10 ribu seorang, ada orang ada 20 buah rumah situ, selesai. Tapi bab pahala ni kita jangan bolot untuk kumpulan kita bagi-bagi. Kalau ada seorang tu, Ustaz, saya seorang nak bagi 88 ribu. Maka tuan-tuan boleh kata, jangan tuan, kami pun nak pahala juga. Sebab ni surau ustaz kami, tuan kurang sikit. Jangan banyak sangat, itu kami pun nak bagi juga. Itu dalam kita berunding sebab kita berebut nak pahala. Habis. Masjidan banahu. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Satu hadis, maksud hadis. Siapa yang buat masjid, maka Tuhan akan buat satu rumah untuk dia dalam syurga. Nak buat masjid dengan apa? Dengan air liur? Tak. Pitis. Orang Kelantan kata dengan pitis. Jadi sebab itulah kena cari pitis banyak-banyak. Itu dia ya. Yang seterusnya yang masih akan kita boleh buat, tuan-tuan boleh buat, puan-puan boleh buat, saya boleh buat kalau ada modal. Au baitan libnis sabil, ataupun dia buat rumah rest house
percuma untuk Ibn Sabil. Macam mana cara dia? Contoh. Di satu Tahfiz Hulu Langan, seorang orang kaya dia buat rumah 3 bilik di tepi Tahfiz itu. Dia buat rumah dia ni namanya rumah untuk Ibn Sabil. Siapa yang hantar anak ke Tahfiz itu, maka tak sempat nak balik ke Johor Bahru ke mana, maka tidurlah di rumah Ibn Sabil yang dia buat itu. Itu termasuk dalam hadis Baitan Libnis Sabil. Itu dia ya. Rumah Ibn Sabil. Kita tak apa jauh duduk dengan UKM. Jadi mak bapak bila hari convocation datang tak main. Satu anak convocation 18 orang yang mari mengiringinya. 18 jambak bunga segala macam. Jadi orang macam ni kadang-kadang kalau Kelantan dia main tidur di masjid je. Penuh masjid UKM tu buat Kelantan saja. Dia bakal duduk situ je. Jadi kita ada satu rumah Ibn Sabil kita buat. Untuk orang tu bolehlah bermalam di rumah kita 2 malam. Free of charge. Ada dapur, ada berapa. Nak beli ikan masin, kita beli sendirilah. Takkan kita nak sediakan masin. Maknanya kita sedia tu. Mana dia buat rumah macam ni. Orang ni. Pahalanya bila disebutlah hadis ni. Tersangat besar. Sampai bersama-sama dia dalam kubur. Jadi pahala punya kerja pahala ni ialah. Kalau kubur tersempit. Dia besarkan kubur. Kalau kubur terpanas. Dia airconkan kubur. Kalau kubur gelap. Dia lightingkan kubur. Lighting. Dia bertanglung dalam kubur. Maknanya tu dia. Baik. Zaman dulu, zaman Nabi dulu, zaman sahabat-sahabat perlu sangatlah. Sebab orang zaman ni dia kafilah. Kafilah ni dia berniaga dari mana apa semua, dia perlu pada rumah-rumah percuma begini ya. Baik, habis. Kita ada juga rest house. Tapi 70 riyal juga semalaman. Rest house, boleh rest Ustaz. Tapi hulu tetap kena hulu. Hulu mesti kena bayar. Itu dia ya. Ataupun atau kita buat semua, tuan-tuan boleh buat, puan-puan boleh buat, saya boleh buat. Sekiranya ada gerak hati dari Allah, kita kebetulannya kaya. Sebab tu orang yang masih bekerja, kerja betul-betul supaya jadi kaya. Dapat buat satu rumah Ibn Sabil. Seterusnya au nahran akrahu, ataupun sungai yang digalinya. Digalinya anak sungai. Kita berkata ni macam mana Ustaz ni? Orang Arab dulu, tuan-tuan puan-puan, mereka hidup selari pada nyawa dia. Yang menapas ni sumber air sangat mahal bagi dia. Dia akan cari oasis wadi. Dia akan kadang-kadang berperang berpuluh-puluh tahun berebut wadi untuk nak minum air, nak pergi kawasan hijau dekat dengan wadi itu, air itu dia nak. Jadi dalam keadaan begitu, ada orang kaya waktu itu, dia ada satu lembah yang ada air, dia wakafkan. Siapa-siapa nak air percuma, nak bersantai segala macam, ni saya wakafkan. Daripada wadi lembah tu, sungai tu sempit, tempat air tu digali supaya jadi luas dan diwakafkan. Maka dia akan dapat pahala, akan masuk sama-sama pahala tu dalam kubur. Baik. Tuan-tuan tanya saya jawab. Zaman kita ni Ustaz, air dah dikontrol oleh Syabas. India ada satu. Syabas India, tu Syabas India. Ni Syabas air. Jadi macam mana kita nak gali mana Ustaz? Tak apalah, kalau kita ada tanah kita mana-mana kita nak buat boleh, tak ada hal. Okey. Untuk nak menghidupkan hadis ni dalam suasana yang ada sekarang, benda ni kita boleh cadang kepada kerajaan. Supaya benda yang bersangkut paut dengan air ni, kalau boleh, hendaklah diberi percuma. Kalau tak boleh semua sekali, wahai kerajaan, sebahagian kecil daripadanya, bagi percuma. Turun rakyat. Sebab ada dalam hadis. Maka, apabila naik Tan Sri Khalid tu kekal. Bila naik Tan Sri Khalid, maka dia sebut dalam bahasa kitanya, subsidi air. Sebenarnya dalam hadisnya au nahran akrahu. Dia bagi dia subsidi air. Itu mengamalkan nak bagi percuma semua sekali tak boleh. Tak mampu, tak larang. Maka dia bagilah subsidi air. Itu termasuklah tu. Kerajaan buat tu, pahala dapat pada kita. Sebab kerajaan ni kita. Kita yang mewujudkan kerajaan tu.
Kecuali orang menentang dia mungkin tak dapat. Menentang macam mana Ustaz? Dia bagi air subsidi pun kawan ni kata tak betul juga. Ini apalah air subsidi, apa macam tak lama. Orang beri air percuma pun tak betul. Jadi kalau tentang itu tak apa-apa ada lah. Jadi bila dia beri air percuma, kita alhamdulillah mujurlah kerajaan kita telah beri subsidi air. Sebab dalam hadisnya kata orang beri air percuma ni pahalanya sangat besar. Maka syukur kita. Marilah kita berdoa kepada Allah supaya bila habis 5 tahun subsidi air itu makin banyak. Maka ditambahkan pula dengan subsidi elektrik boleh juga. Sambung situ ya tak apa. Saya nak ceritanya tu tuan-tuan. Ini tidak. Apa saja hak orang buat, semuanya tak betul. Orang sembelih lembu korban pun tak betul, kata ni rasuah. Dia sembelih korban bukan makan anak beranak dia. Dia bagi pada orang Islam. Mana-mana tak kira lah. Dia susah apanya, biarlah. Sebab beri air percuma pun tak betul. Jadi apa lagi yang betul? Yang betulnya ialah pemerintahan tu beri balik pada aku. Aku dah betul. Low class punya pemikiran. Baik. Luar tajuk. Mari kita masuk dalam tajuk. Ni yang paling mahal sekali ni. Ini pukulan maut punya ni. Lipat maut. Ya. Au sadaqatan akhrajaha min malihi. Ataupun dia buat apa? Okey, sebelum. Jadi hak ni macam mana tuan nak buat? Kalau ada ni hak tentang air percuma ni. Kalau adalah tanah perempuan ke apa semua, orang ada di situ buat kebun ke apa, perempuan boleh gali telaga ke apa, maka beri orang lain ambil air di situ untuk siram kebun dia segala macam percuma, tak apa. Pun masuk kat di sini ya. Yang kedua, paip air rumah kita. Maka orang tu tak ada air, paip pecah ke segala macam, kita bagi percuma pada dia. Termasuk juga di sini. Itu dia ya. Orang nak buat apa, kita bagi. Jangan pula saya boleh bagi, tapi bil yang lebih tu awak kena bayar lah nanti. Biasa saya 40, kalau jadi 45, RM5 tu tuan kena bayar. Kalau kita miskin tak apa, kalau kita dah ada duit dia tak apalah. Boleh guna air saya kira tak apalah, saya sedekah ataupun saya hadiah. Kemudian hak akhir ni, akhir dan hadis ni ada hadis di bawah tu. Ataupun waktu dia hidup dulu dia pernah buat ni. Sedekah ataupun perbelanjaan harta. Masih lagi harta. Orang kaya yang buat ni. Sedekah yang dia keluarkan sedekah itu, belanja pada jalan yang benar itu, daripada harta dia, yang paling mahalnya ialah fi sihhatihi, waktu dia sihat. Kenapa Nabi kata begitu? Mungkinlah ada sahabat-sahabat waktu sakit baru nak derma. Ataupun Nabi nak beringat bahawa awak ni kalau derma semua sekali, waktu segar, waktu sehat tu, waktu belum pencing. Maknanya, derma. Pahalanya besar ni. Itu dia ya. Sebab, ada setengah tempat, ada setengah manusia, bila sakit, orang Kelantan kata duk yak. Tahu yak? Yak ni mulut tengah tu. Titik air pun meleleh kat tepi ni, tak boleh nak sedut masuk. Tu yak. Dalam bahasa dewan bahasa, nyawa-nyawa ikan. Tu dia. Waktu duk yak sakit, tak boleh makan apa satu, boleh bercakap uduh-uduh sikit-sikit barulah. Awal. Orang Kelantan kata ni, bukan orang Selangor ni, orang Kelantan. Awal. Jadi, kalau abah ni mati, maka harta kita di dekat Kala Cepur tu, tanah beda tu, kita sedekah, awal sedekah lah pada markas parti ayah ya. Dia ni kuat hati. Jadi markas parti ayah. Parti bulan dia kata. Ni saya beri contoh saja. Tuan-tuan kalau hak lain nak minat hak lain buat contoh hak tu saya buat. Berilah. Tapi waktu yang nak mati. Dalam bahasa dalam inverted comma yang kata orang Kelantan, itu pun kalau mati, kalau tak jadi mati tak jadi derma tu. Dia akan jadi gitu. Patut Yahudah hadis ni sebab kamu tahu dah tu kamu pun sedap pula ni. Ya kalau mati bagilah ya awal. Tapi kalau hidup jangan lagi. Abah nak makan lagi. Jadi maknanya mungkin ada begitu sebab tu Nabi kata waktu sehat tu.
Macam mana waktu sihat? Sebab itulah tuan-tuan sekalian. Waktu kita segar berlegar, waktu kita muda belia ni, kerja betul-betul. Biar ada harta sebab kita nak derma. Ada orang muda umur 35 tahun, 30,000 derma untuk buat masjid di satu masjid. Muda lagi dia. Berilah baik besar sini. Kan budak-budak muda sekarang kan. Kena baju, ada pacak sini. Lepas ada beg sini, steady, telefon sana. Dia punya 30,000. Muda lagi. Kita nak orang muda yang macam tu. Dalam One Malaysia ni kita nak orang muda macam tu. Orang muda yang nampak Allah. Maknanya nampak Quran. Nampak hadis. Jadi nak ceritanya, waktu hayat dia, hidup dia. Lepas tu, yang hebat lagi ni ialah, sihat dia, wahayatihi. Ni waktu sihat. Dan dia derma tu, waktu dia hidup. Dalam hadisnya ialah derma waktu hidup. Tadi, waktu sakit baru nak derma. Okey, satu bab. Bila sihat tak jadi. So pula, kalau mati, maka barulah derma. Kalau tak jadi mati, tak jadi. Makna dalam bahasa huraian. Tak jadi. Dalam hadisnya ialah waktu hidup. Maka hak ni puan-puan boleh buat, tuan-tuan boleh buat, saya boleh buat. Sebab kita masih hidup. Bila kita bekerja, duit banyak segala macam, maka waktu inilah kita boleh berderma. Itu dia ya. Waktu. Jadi sekarang timbullah persoalan. Saya nak sebut pada tuan-tuan perempuan sekalian, waktu mengajar di tempat ni eksklusif. Ibu pejabat polis Bukit Aman, bahagian cawangan khas. Mengajar situ. Sudah mengajar baik punya mengajar tajuk ni lah. Bila orang keluar, dia orang dah res semua sekali. Bukit Aman lah. Waktu tu dia pun tak apa-apa aman. Sebab Puan Anwar ni duduk tunjuk perasaan saja, dia pukul aman juga di situ. Jadi tak apalah. Saya boleh ceramah dengan aman lah. Tak apa-apa. Sudah tu. Ada seorang budak perempuan. Muda lagi. Muda-muda pun 37, 38. Kira muda lah. Ustaz, saya nak tanya. Dia masuk dekat dengan saya. Orang lain tak tahu semua. Orang duduk sibuk nak makan, dia tanya. Ayah saya meninggal. Dia tinggalkan harta pusaka sangat banyak, Ustaz. Dalam jumlah yang banyak. Itu dia. Dalam jumlah yang banyak. Kami nak berpakat 5 beradik. Kami tak nak guna harta ayah. Kami nak derma dia. Fisabilillah maknanya. Boleh kau Ustaz? Saya pun saya nak tanyalah satu. Kenapa ia tak nak ambil harta ayah ni sebagai pesaka? Nombor satu, sebab kami 5-5 dah kaya. Straight dia. Orang Bukit Aman dia lain macam lah cakap dia tu. Dia tak ada amal langsung. Terus hantam dia. Kami semua 5-5 kaya. Dia kaki tangan situlah perempuan. Yang kedua, ayat ni yang power. Berdesing telinga saya. Saya syak ayah saya tampakkan rasuah. Duit tu duit haram. Mati. Saya pun undur sikit. Tak tahu mana kata. Saya syak takut ayah saya terlibat dengan rasuah. Sebab ayah saya tu orang besar di satu jabatan yang masyhur dengan rasuah kalau zaman dulu. Boleh sebut ke ni? Jabatan kasta. Dia kata begitu. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya saya tak cuba cari dah orang tu. Tapi dia kata jabatan zaman dulu, orang kata tak jabatan ni mudah terlibat dengan rasuah. Dulu-dulu. Jadi kata, tak boleh gitu. Tapi hati saya 5 beradik Ustaz, saya tak nak sungguh. Saya pun kata, okeylah. Takkan nak kata Tuhan tak terima, siap kira. Boleh. Kalau awak nak buat pada fisabilillah nak derma 2 juta tu, silakanlah. Saya tak nak tahu sangatlah siapa nama awak, nombor telefon awak berapa sangat, tak payahlah. Benda macam ni kita pun tak nak ambil tahu. Kita beri hukum agama, silakan. Cuma saya nak sambung dengan hadis ni. Derma yang ada dalam hadisnya ialah derma yang dia buat setelah waktu dia masih hidup. Setelah dia mati, maka dia jadilah hukumnya begini, hukum sebenar. Tapi daripada dia derma pada tempat lain, saya suruh derma juga. Itu serah pada Tuhan lah. Cuma ulama hurai begini. Ada setengah ulama mengatakan, kalau bapaknya dulu ni, katakan duit tu duit halal semua. Duit halal katakan. Tapi kalau bapaknya ni waktu hidup, memang sangat-sangat kedekut dengan derma. Memang dia dalam hidup tu, kalau boleh dia nak mengelak daripada derma. 10 sen, 20 sen pun memang tak ada jatuh punya untuk derma. Kedekut sangat-sangat.
Kedekut tu tak berapa sangat. Kalau kedekut sangat-sangat dia panggil qudukut. Itu dia akan jadi. Itu kedekut sangat ya. Qudukut dia akan jadi Arab tu sebutan dia. Maka kata ulama tak sampai sebab dia mengikut perangai dia waktu dia segar dulu. Agaknya kalau dia ni hidup balik memang tak, kalau tak boleh guna dalam agama. Jadi dalam huraian ni, dalam hukum fiqh dia ada kalau. Maknanya kalau dia ni hidup balik dia masih kedekut dan tak derma. Jadi hukum fiqh kan. Hukum fiqh dia banyak kalau tau. Dia kata apa? Kalau matahari naik pada pukul 12 malam, adakah kita boleh berbuka puasa? Atau dia orang fiqhnya. Pukul 12 malam matahari naik. Ayam pun pening habis. Dia tak ada kokok lagi naik je. Naik. Biasa dia tak kokok pukul 12. Jadi pukul 12 malam tu dah naik. Dia pukul kelekku. Naik dah weh. Dia kata matahari. Jadi bolehkah kita buka puasa? Dia tanya gitu. Lepas tu saya tak tahu nak jawab. Tanya orang ngajar fiqh. Jangan buka lagi lah. Takut kejap lagi dia gelap balik. Tak apa. Jadi nak cerita tuan-tuan sekalian begitulah. Ya. Tak sampai. Kacau wali. Itu kacau wali tu bahasa tu kan Ali. Kacau wali dalam waktu dia hidup dulu pun memang suka derma. Pantang bunyi derma holo sana holo sini. Setelah dia mati, anak dia tolong buat derma dengan harta dia tu, maka sampai. Gitulah ya. Jadi benda tu bila pendapat berbeza begitu, terserahlah ya. Tapi yang bisa, kalau kita nak buatlah sampai tak sampai, serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi ulama dia bincang gitu. Baik. Tuan-tuan, hadis ni golong di situ. Talhaquhu ni seolah-olahnya berantai-rantai. Ba'da mautihi, selepas dia mati. Segala saya sebut hurai tadi tu sampai dah serak tekak-tekak tu, pedih tekak tu, semuanya akan sama-sama dengan dia di dalam kubur. Apa maknanya? Dia bergedacang, berkemutih masuk sedang. Jadi kubur kita tu akan ditolong oleh amalan-amalan ini. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam banyak-banyak yang kita sebut tu semuanya melibatkan harta benda yang banyak. Ni, nak jadi selesa dalam kubur pun melibatkan harta benda. Okey? Dalam hadis ni habis di situ. Okey? Jelas di situ ya. Bila jelas, kita nak pindah ke hadis satu lagi. Hadis bawah tu. Kita sekarang berada dalam tajuk yang akan bersama kita setelah kita mati daripada perbuatan kita sendiri. Sudah. Pelajaran akan datang yang akan boleh pergi juga tolong kita dalam kubur. Bukan yang kita buat, tapi sahabat-sahabat kita buat untuk kita. Itu dia ya. Sebab tu kita dalam hidup ni ikhtiarlah bersahabat, berkawan, berkroni dengan orang-orang yang boleh berdoa untuk kita apabila kita mati nanti. Itu hak pelajaran akan datang. Tapi hadis satu lagi. Dalam Sahih Muslim lagi ada sebuah hadis lain dari riwayat Jarir bin Abdullah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini tuan-tuan ikut ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un.
sikit untuk sekian. Mari kita tengok hati dia ya. Niat kita, saya boleh buat, tuan-tuan boleh buat, puan-puan boleh buat. Dia akan datang pada kita dalam kubur menolong kita. Apa dia? Sesiapa yang menganjurkan di dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang membuatnya sesudah dia mati tanpa dikurangi barang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan sesiapa yang menganjurkan di dalam Islam suatu perbuatan yang buruk, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang memperbuatnya selepas itu tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Hak ni lah yang paling kita takut. Huraiannya ada dua jenis. Jenis yang pertama, huraiannya begini. Kita satu tempat, kita tengok keadaan kampung tu, ada satu benda yang kita kena buat di kampung tu. Kita kebetulan jadi pengurusi surau. Surau ni adalah satu surau yang tak pernah ada di surau itu majlis pengajian, katakan. Yang dia adanya hanyalah baca Yasin malam Jumaat, baca tahlil malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat. Itu saja. Maka tak ada dah benda lain. Maka kita pergi, kita buat mesyuarat, kita buat cadangan. Apa kata selain daripada malam Jumaat, malam Ahad, kita adakan pengajian tafsir Quran, katakan. Jadi dalam mesyuarat tu semua orang setuju, maka jalanlah kelas tafsir itu, ada kelas tu dalam surau itu dengan usaha dia, idea dia, usaha dia. Maka apabila dia ni mati, selama mana hidup majlis tu, yang hasil daripada buah fikiran dia tu, orang yang mengaji tu katakan dapat pahala. Sebab mengaji ni taman syurga, dia dapat pahala taman, katakan 15,000 pahala dia dapat sekali pergi mengaji. Tok guru yang mengajar tu dapat juga 15,000 pahala, ditambah pula dengan sampul satu. Lebih tok guru tu sikit. Sebab dia tok guru. 15,000 campur 15,000, dah 30,000 pahala. Dia ada dalam kubur tadi 30,000 juga dapat pahala. Sikit pun tak ada kurang. Apa maknanya tu? Maknanya kita ni menjana idea dan cadangan itu adalah disuruh oleh agama. Dan dalam kita nak menjana sesuatu tu, biarlah kena dengan agama. Itu dia. Ingat ya? Itu dia. Dulu seorang menteri pelajaran di sebuah negara, dia cadangkan apabila kita nak buat pergerakan jasmani, pelajaran ni, pergerakan jasmani ni, PJK ni, maka hendaklah pakai seluar pendek dan baju t-shirt lengan pendek. Tak kira laki-laki perempuan kena pakai short. Maka dia buat benda tu lulus dasar kan? Maka mulalah cikgu 1, 2, 3, 4. Maknanya ya. Jadi cikgu tu laki-laki, anak murid tingkatan 5. Perempuan, poho besar batannya, baca kelapa. 1, 2, 3. Jadi ramai mana orang yang buat benda tu, selama mana kalau dia mati, maka dosa orang dapat 15,000 tu, maka dia pun dapat tak kurang sikit pun. Tu dalam bab tu. Hurai kena baik ustaz ya. Jangan terpengaruh dengan parti mana-mana. Tak ada. Ini baik punya huraian. Kalaulah satu dasar pula kita sign. Satu dasar kita buat, satu dasar negara ke. Kebetulannya dasar satunya tak kena dengan, okey, kita ambil hak kena dulu. Asyik tak kena macam ustaz ni. Bonus orang bagi 500, ambil pencen. Hak kerja buat tak kena semua. Ni hak kena. Apalah pencen 500 ambil, takbir punya pencen 500. Hak kerja buat tak kena belaka. Apa ustaz ni? Orang kata ke saya lah, bukan pada tuan-tuan. Ni begini. Katakan seorang pemerintah, dia pula buat dasarnya, hak betul ni ya. Satu dasar projek, koridor, apa dia tak pedulilah. Tapi benda tu kena dengan agama.
sains. Seramai mana orang yang dapat hasil daripada tu, maka kalau pahala orang tu 13 juta, maka dia berdapat 13 juta. Itu dia ya. Contohnya, datang pula Menteri Pelajaran yang kedua, dia buat pula dasarnya, hak pakai seluar pendek dulu, kita batalkan. Sekarang, pergerakan jasmani, semua kena pakai track bottom. Ni seluar panjang lah. Pakai labur ke bawah. Kemudian pelajar laki-laki diajar oleh cikgu laki-laki, pelajar perempuan diajar oleh cikgu perempuan. Maka menteri ni, kalau dia mati, selama mana hak dia buat tu, dia akan dapat pahala. Tu dia ya. Jadi hak tu menjana idea yang macam tu ada dalam agama, diajar oleh Nabi sampai pada dia ya. Baik. Tu kalau kita di kampung saya, ni apa nama kampung saya belah dulu, kampung tuan-tuan dulu ya. Dia sebut lagi, dan sesiapa yang menganjurkan di dalam Islam suatu perbuatan yang buruk, tadi sebut dah tadi, saya nak sebut perbuatan buruk yang orang anjurnya di kampung saya. Kampung Petani Sering, Kota Baru, Kelantan, 3 km dengan rumah Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, Menteri Besar Negeri Kelantan. 3 km je. Dia ada satu Tok Lebay tu, dia anjurkan masa saya budak-budak. Ni Tuan Ni Aziz pun tak tahu ke mana waktu ni, maknanya dia duduk Mesir ke apa lagi. Dia anjurkan setahun sekali dia akan buat jamuan durian di atas kubur. Pergi ramai-ramai satu bawa durian ke kubur. Kemudian ustaz-ustaz yang boleh baca tahlil, dia akan letak di atas kubur tu baca tahlil. Orang ramai ni akan belah durian, cari yang isi baik-baik semua, letak atas wakaf atas kubur tu. Bila lepas tahlil ni, beberapa ustaz ni nak belasah lepas tahlil ya. Jadi ramai-ramai tu pergi, aurat tak tutup, apa tak tutup, tak peduli. Satu kumpulan tukang kuku kelapa. Ni kukunya. Tak ada mesin waktu tu. Kuku. Satu kumpulan ramah nyo tu jadi santan. Badan berketuk-ketuk ramah. Baiknya supaya jadi santan. Satu kumpulan belah durian. Satu sudah semua sekali. Jadi dalam keadaan hingga bangar begitu. Puah tahlil tu tetap. La ilaha illallah. La ilaha atas kubur. Hak ni. Weh durian tu. Bawa mari weh. Santan tu. Hak ni duduk bising sini. Tak ada kira apa. Jadi jadilah macam huru-hara macam lah dalam tempat pesta. Jadi benda tu diikut, turun-temurun ikut. Benda tu adalah haram. Tapi oleh kerana tak ada siapa yang kata haram, maka ikut. Ya. Ada orang kata haram seorang pun, bapa ayah pada Nik Aziz ni, Nikmatullah tu kata haram, orang tak dengar. Orang kata apa? Dia ni pun tak tahu haram. Apa sedap gini durian isi baik ni mana boleh haram. Oh, kena haram berapa? Sedap gini mau ni dia kata. Dia ukur sedap tak sedap haram halal. Maka banyak mana orang yang mengamalkan benda tu, kalau orang beri idea tu dah duduk alam kubur tu, tahlil orang baca tu pun netting balik. Orang kata netting, tahu netting. Reject, dia lompat balik. Allahumma pillahu. Tak boleh maaf dia ni tolak balik pahala ni. Maknanya begitu. Sanna sayyi'atan. Dia menganjurkan satu benda yang tak baik. Hadis ni kalaulah dibaca kepada penggubal dasar dalam negara, maka peluang kalau dia faham, sangat cerah peluang untuk dia dapat pahala ni. Pemegang dasar ni. Sebab apa? Dia tak akan lulus sesuatu benda kalau membawa kepada kecelakaan, kepada dosa. Dia akan lulus benda yang membawa kepada khairat, kebaikan. Maka pahala percuma dia akan dapat. Itu di dalam negara. Dalam kampung, dalam taman, dalam jabatan di universiti, dalam jabatan di maktab, di sekolah. Sesiapa yang buat benda baik ni, maka dia akan dapat. Orang yang amal. Jadi, tuan-tuan sekalian, huraian yang pertama. Huraian jenis kedua. Hak benda tak ada dalam agama, dia buat kata ada dalam agama. Ini termasuk dalam benda bid'ah. Itu dia. Benda tak ada langsung dalam agama. Dia buatnya amalannya, dia campur dengan agama. Buat benda tu, ada ni buat pun, dia kata ini adalah, kalau tak buat, ada baca doa segala macam. Tapi benda yang dia buat tu tidak ada. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak diamalkan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama, tak ada. Kampung dia je buat. Tapi doa termasuk. Tapi bendanya adalah benda yang tidak ada dalam agama. Maka benda tu dijadi man sanna
bid'atan. Siapa yang menganjurkan benda bid'ah, selama mana orang ikut benda bid'ah tu, dia akan dapat dosa sikit pun tak kurang pada dia. Sebab tu segala benda ni kena ingat. Kalau tak ada dalam hadis dan Quran, ulama pun tak buat, jangan buat. Baik. Akhir sekali, dalam bab ni Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, di antara benda bid'ah yang paling baik, inilah aku buat. Apa dia? Dia jadi ke sembahyang tarawih tu sebagaimana yang kita buat sekarang, berjemaah 20 rakaat dengan sistem yang kita buat sekarang ni. Bukan Nabi buat sistem macam tu, dibuat oleh Umar Al-Khattab, diikut sampai sekarang. Pak Nabi buatnya 8 ke 8. Ada setengah kata 8, ada setengah kata 4. Nabi tidak buat secara berjemaah tiap malam, tidak. Tapi Umar buat setelah dia jadi khalifah, dia buat. Umar kata begitu tu dua pendapat. Puak-puak yang melampau mengatakan Umar ni pun buat benda bid'ah, maka Umar sendiri ni pun masuk neraka. Dia kata sebab Umar ni banyak buat benda bid'ah. Ini pendapat pelampau agama yang dipegang oleh sesetengah. Dia kata dia Islam, tapi jumhur ulama ni mengatakan Pak Umar buat tu adalah, itu namanya bid'ah hasanah, yang Umar akan dapat pahala sampai ke hari ini dia dapat pahala. Kita masyarakat mengikut mazhab kita, hak Umar Al-Khattab buat tu adalah ada dibuat, oleh kerana yang buat ni sahabat Nabi. Benda bid'ah ni ialah Nabi tak buat, sahabat tak buat, ulama tak buat, tiba tok lebay kampung kita dia buat, maka itu bid'ah. Ini sahabat lagi yang buat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itulah dia pelajaran kita malam ni. Untuk saya macam biasalah, sejam saya kena berhenti ya. Untuk pelajaran yang akan datang, ayat Quran pula yang mengatakan dalil amalan orang lain pula yang boleh sampai pada kita. Ni amalan kita sendiri. Untuk pelajaran yang akan datang, amalan yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita boleh juga masuk dalam kubur kita, menolong kita. Cuma sebagai peringatan, carilah kawan, orang yang boleh berdoa untuk kita dan doa dia tu layak makbul. Itu dia ya. Macam mana ke orang yang kita akan cari tu, ada dalam ayat Quran nanti dia akan sebut, insya-Allah. Ayat Quran ada, hadis Nabi ada, untuk pelajaran yang akan datang. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu pelajaran malam ni. Buat cantik-cantik ni. Kemudian dalam masa kita buat pelancaran nak kutip derma surau saya nanti, keset ni kita akan edarkan lah. Bukan apa-apa tu, cara dia. Jangan beri hanya tak ada kopiah je, tahu tak ada apa yang dibagi-bagilah juga apa yang ada ya. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.